Adakah spread value emas itu riba? Sebelum saya jawab persoalan ini, tuan-puan perlu faham dahulu definisi spread dan riba. Spread adalah selisih harga semasa beli dan jual emas, dan riba pula bermaksud penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau dalam pertukaran sesetengah barangan dan mata wang. Ia bermaksud perbezaan nilai akibat kuantiti yang berbeza. Spread yang dikenakan semasa tuan-puan menjual emas tuan-puan kepada syarikat emas bukanlah riba kerana emas pemilikan tuan-puan dijual kepada pembeli iaitu syarikat emas yang telah meletakkan harga belian emas tersebut. Spread value hanya dikenakan semasa kita menjual semula emas, bermakna satu kali sahaja. Jika ada spread value, di manakah untungnya kita menyimpan emas kepada pengguna? Emas fizikal seperti ini adalah aset yang mempunyai appreciation value di mana harganya akan meningkat setiap tahun. Maka sebab itulah, simpanan emas adalah simpanan untuk jangka masa yang panjang 2 tahun ke atas kerana keuntungan emas tahunan sudah melebihi spread value. Spread value yang terbaik untuk emas sepatutnya 10% dan ke bawah, dan di public gold menjanjikan spread value 6 ke 9% sahaja untuk emas public gold yang dijual semula kepada public gold. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas, dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.